Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap semua sihat selalu. Kembali lagi dalam channel Pak Hang Studio. Okey, konten kali ni kita akan ke satu tempat agak jauh dan konten yang panjang. Bukan konten bicycle tapi konten water sport. Nampak macam international kan. Okey, konten kita kali ni adalah konten memancing. Mana konten yang kita akan buat dan harap konten ni akan berterusan lah untuk tahun-tahun yang mendatang kalau diberi rezeki dan kesihatan. Okey, kali ni kita akan mersing sama juga pulau. Cumanya boat yang kita akan ni adalah boat lagi satu. Nak tahu apa? Stay tune. Tapi sebelum tu tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button loceng sekarang. Okey, konten ni juga kita akan combine dengan konten kereta EV ni. Pasal EV sebab aku akan gunakan EV ni. Kita akan try untuk full charge pergi dan balik single charge saja. Stay tune guys, jom kita ke Mabang. Let's go. Bateri dah 100%. Range untuk normal boleh pergi 100% 337 km. Kalau ikut spek masa advertisement tu, dia cakap 350 kalau kita pakai Eco. Contoh ni normal, sport, custom, snow, Eco. Eco boleh pergi 350. Jadi guys, kita punya destinasi untuk malam ni, kita akan ke Mersing homestay, room stay 117 km. Jadi kita nak test range dia pergi balik dengan single charge. Kalau ikut ni memang lepas lah kalau pergi balik. Tapi kita nak tengok cara kita bawa, tengok ada efek tak. So guys, stay tune. Nantikan video aku dekat Mersing. Kita akan mancing ke Pulau. Let's go! Assalamualaikum, selamat pagi. Alright guys, kita dah sampai ke Mersing. Kita bermalam di homestay Mama. So pagi ni kita dah breakfast dah tadi. Dah makan, dah isi perut, dah beli bungkus. Jadi kita akan ke jetty. Back to our EV car. Aku nak update. Kalau ikut Google semalam dalam 118. Dan sekarang kita dah guna 114 km. So ada balance lagi 231 km. Dan aku yakin kita sempat sampai rumah esok, InsyaAllah. Alright guys, stay tune. Kita akan ke jetty, terus naik ke laut. Nak tahu dengan tekong mana kita naik? Tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button loceng sekarang. Sudah sampai jetty Teluk Buih. Ni apa, resort apa ni? Fishing Bay Resort. Habis mat, Stella, Bui, OJ, calo-calo. Kau tak sayang ni singgung. Gua tak apa. Gua pakai biasa-biasa. Makan ubat apa bang? Ubat kuning. Ubat apa tu bang? Tak mabuk Tak mabuk No. Meledak. Diesel 2 bernadikan injek 3 gig apa 250. Panjang tu. Wah. Tak menyabur. Letak dulu. Takut kan naik. Test dulu. First spot kita. I got a bad feeling about this. Spot kedua. Kita sampai spot kedua. Tengok siapa yang kena. Spot keempat. Tengok. Dah spot kelima ni. Boat ni sunyi sepi. Sebab masing-masing dapat ikan. Tengok nanti bila dapat semua hiu rendah. Sunyi sepi ni mat. Sunyi sepi. Ada orang tak ada orang boat ni? Masing-masing belum dapat lagi lah. Sunyi je boat ni. Tengok nanti semua dah dapat hiu rendah. Siapa sampai dulu? Dia punya. Bersobas.
Jangan sunyi sangat bot ni, tolong. Apa apa naik. Ada ikan tu. Ada ikan. Kau punya kot. Ambil tadi. Kau punya. Jap. Okey. Jap. Aku punya. Aku punya. Tu lepas tu ah. Meh. Tolong ambil sauk meh. Tolong ambil sauk. Ada ikan ah meh. Oh macam ni main menu lah. Dapat ikan dulu kan. Siap. Berapa kilo? Ada timbang tak? Tu. Gila. Ona asal mana? Ona asal. Ona asal ambil gambar. Ona asal ambil gambar cepat. Okey, masing-masing dah strike ah. So Cik Amir kita pun dah start bersuara. Hati ada senang. Stres tak dapat lagi ya. Akhirnya lesen untuk tahun ni ya. Ikan mana Cik Amir? Oh ni merah. Oh, okey tu. Ada lesen kerapu tahun ni. Masing-masing dah dapat ikan. Semua dah bersuara Karak macam rumah mayat lah. Sunyi tepi. Mana? Mantap! Alhamdulillah. Dia nak tag ke? Mana? Hey LD. Hey Do. Dah lagi tak ada lauk lagi kan. Dia dikorbankan lah. Wait a minute. Who are you? Baik Apa tu? Wow. Misi Barku. Belakang mana? Airnya. Melendut tu.
Weh, dapat lagi. Mantap. Oh. Kaci. Lain macam mata ni. Dah lepas dia ambil tali apa? Sapu tali dia. Lagi. Baik ah. Petang lah. Dah masa makan petang makan kat kurang. Mau ke? Ui, ada saiz lah. Ui, ada saiz lah. Apa Wan dah tukar Wan? Wan kapu lah. Wan tu lah, Wan. Ada. Ha. Ada siap. Sampai. Oh, kerapu. Apa? Hei, lepas dia. Lama lah dia ni. Wan parku lah. Oh, tu. Nikmat. Dia nampak hari ni. Dapat. Siapa kan itu lah. Oi, sini sikit. Hey. Odi, sini sikit. Naik atas sini. Ha, sini sikit. Ha. Apa tu? Oh, alhamdulillah. Oi, merah lagi. Apa? Wait a minute. Who are you? Baik, siap. Alhamdulillah. Dah tak ada orang tanda dah dua kan. Ke nak pegang kawan. Kan ni. Apa buat laut. Apa dia melawan dia macam. Kau mah, pusing sikit ke kanan, pusing ke kanan bang. Kanan jauh. Mantap! Everybody put your hands in the air. Solah siap.
Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita selamat sampai di Pulau Au malam tadi. Pukul 8 juga, agak lambat lah. Kapten tak cuba juga untuk mencari ikan-ikan target. Malam ikan memang tak nak buka mulut. Mungkin itu rezeki. Bukan mungkin lah, memang itulah rezekinya untuk kita semalam. Jadi kita redha. Dan hari ni kita cuba lagi. Alhamdulillah, walaupun ikan tak berapa banyak, tapi adalah ikan target kita dapat. Tapi tak apa, kita masih ada lagi berbekalkan 8 jam. Kita fight kali ni. Kali ni aku jadi fighter pakai manual. Kita dah habis breakfast tadi. So stay tune guys. Tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button loceng. Sekarang. Let's go. Tangan jaga tangan. Ubat kuning. Siapa nak makan ubat kuning? Makan cepat. Nanti seram betul aku dengar malam. Meledak. Hah? Dengan ni tu. Pulang ke sekarang. What? Satu yang kau. Jangan tuan. Layang pusing kerapu ni. Kita betul ada salah satu. Tapi kita tak sebaya. Kita tak sebaya lah. Tak sebaya. Yang ni yang adik lah, yang ni yang adik lah.
dia. Video on eh. Video on eh. Video on. Ini kenapa? Oh, lagi. Wow, dapat. Baik. Macam kacau ni. Dia apa tu? Melendut. Siapa yang dia? Putih. Dapur eh. Oh my god. Ibu. Alhamdulillah. Wow. Jangan menghijau. Ibu ni. Tiga ibu oi. Tuan dia tolong. Bapak ibu. Jadi lah dia lah punya. Betul lah. Woi, kacil Fatimah. Alhamdulillah. Masih ada dekat warung. Penting dia. Kita lagi. Tahu kan? Ini dapat isi. Dapat juga Oh, mencakap. Tali batu.
dia lagi merah lagi. Oh, Emperor pula. Basuh kan kau. Boleh pilih-pilih Bawah ni ada pasal. Oh, no, 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 no. Apa dekat-dekat. lagi. Strawberry pula. Buah ni pula Pak dulu. Oh, baik. Dia makan sini dulu tadi tau. Tak lepas. Caci. Pembahagian harta Ismail Ulam Raja. Mana tadi dah ada tulis nama tadi mana? Dia buat tattoo lah. Dia buat tattoo siap-siap ah. Sebabkan ni dia berapa bang? 80. 80. Di sana? Dah. Dah satu dah. Bahagian faraid. Itu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 Ini Sebab ikan dia kecil. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Apa sana? Okey. Apa dapat ni jackpot ni? Pergi eh? Tiga. Ini belum beri 3. Belum. Oh, besar Alhamdulillah kita dah sampai ke Mersing selepas 2 hari 1 malam. Kita memancing dengan bot Ubezul, tekong tot. Hasil Alhamdulillah, walaupun pada hari pertama tu memang ikan tak buka mulut ke, ikan tak ada ke, tak tahu macam mana, memang dekat ujung-ujung baru dia bagi. Dan kita pulau malam. Dan hari ni kita sambung memancing daripada pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Pun sama, ujung-ujung start pukul 3 sampai pukul 5 tu barulah ada strike-strike yang Alhamdulillah walaupun tak banyak tapi ada, dan kita redha. Itulah rezeki yang diberi. InsyaAllah kita cuba lagi next year. Jadi untuk update EVs aku, okay, range kita untuk sekarang ni ada 223 km dan kita dah pakai 118 km masa kita on the way ke sini lah. Jadi untuk kita balik kita memerlukan lagi 123 km. Penat gila siot. Ni first time aku mancing aku rasa penat. Sebab apa? Tahun ni aku mancing aku pakai manual. Tangan habis sakit siot. Aduh. Nak kena cari balik bangla lah. Tak boleh tahan lah. Sakit, serius sakit. Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Back to ours EVs. Kalau ikutkan from last charge, meaning that daripada kita dekat sini pergi ke Mersing patah balik di 237 km. So balance ada 96 km, which is 333 km. Jadi apa yang di advertisement kan untuk kereta MG ni, which is valid lah. So guys, stay tune. Tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tekan button lonceng sekarang. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Konten akan datang. Bye-bye.